Korang cuma kena tekan kamera button 2 kali dan snap aja, gambar hodor dia pun dah boleh jadi collection dah. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah review kamera telephoto Honor Magic 8 Pro ni. Jadi hari ni kita nak review lagi selepas gunakan dia untuk 2 minggu. Sebab selepas gunakan dia untuk 2 minggu kan, saya dah shock lah guna Honor Magic 8 Pro ni. So kalau korang nak tahu apa yang best dekat telefon ni, jom kita review. So untuk rekaan phone, design kamera dia nampak lebih kurang sama macam Honor Magic 7 Pro. Cuma flash dia dah tukar dari atas ke bawah dan saiz dia adalah lebih compact compare dengan yang dulu. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab cover dia memang tak lekat ke sancak jari dan rasa premium. Lepas tu phone ni pun ada features tahan lahzat yang sama dengan Honor S9D. Jadi kalau jatuh sikit-sikit ke kena air hujan ke air panas tu, phone ni dia masih boleh survive lagi. Kat sebelah kanan ada volume, power dan AI button. Kat bawah pula ada SIM slot, mic, USB-C dan speaker. Lepas tu dia support 2 nano SIM dan tak ada memory card slot. Kat sebelah kiri pula dia tak ada sebarang shortcut key. Kat atas pula ada satu speaker dan satu mic. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.71 inci, support refresh rate 120Hz. Jadi nak gunakan dia untuk scrolling ke swiping tu, skrin dia memang nampak terang dan rasa smooth. Kalau korang nak guna phone ni dekat outdoor pun okey juga sebab phone ni dia support 6000 nits. Jadi kalau korang pergi travel tu, lepas tu guna phone ni dekat bawah cahaya matahari, skrin dia masih nampak terang lagi dan rasa macam guna phone ni dekat indoor. Lepas tu phone ni pun ada banyak feature-features eye protection yang sangat baik. Jadi kalau korang selalu layan dekat skrin untuk jangka masa yang lama, phone ni dia dapat kurangkan flicker daripada skrin dan mata kita pun tak rasa terlalu stres. Lepas tu Honor pun dah masukkan motion sickness relief. Jadi kalau korang panggil Grab lepas tu guna phone tu dekat dalam kereta tu, skrin dia akan bergerak ikut situasi dan kepala otak aku pun tak rasa pening. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna Magic OS Pro based on Android 16. Jadi interface kali ni memang nampak clean, simple dan lebih fresh. Dan untuk features yang lain pula, kat dalam masih ada features NFC, AI suggestion, Magic Portal, AI deepfake detection dan macam-macam lagi. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut dekat features ni, korang boleh survey lah balik dekat Honor Magic 7 Pro yang saya review sebelum ni. Tapi features yang saya paling suka dekat phone ni adalah AI button dia. Sebab sekarang kita bukan aja boleh ambil gambar cantik, tapi kita pun boleh ambil gambar hodor daripada member. So let's say member korang tengah korek hidung, korang cuma kena tekan kamera button 2 kali dan snap aja, gambar hodor dia pun dah boleh jadi collection dah. Lepas tu AI button dia pun boleh zoom dan autofocus. Jadi kalau kita tekan sikit aja, dia akan fokus macam guna kamera dan tekan kuat sikit untuk ambil gambar. So experience dia memang rasa sedap lah dan rasa macam tengah guna kamera betul. Bergerak ke bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 7100 mAh. Jadi untuk kegunaan harian kan, bateri dia boleh tahan dekat 2-3 hari untuk casual user. Tapi kalau korang adalah heavy user, phone ni dia masih boleh tahan dekat 2 hari. Jadi kali ni bateri dia dah upgrade lebih tahan kalau kita compare dengan Honor Magic 7 Pro. Untuk charging dia pula, charging dia pun sangat laju juga sebab phone ni dia support fast charging 100W untuk wired dan 80W untuk yang jenis wireless. Jadi kalau bateri dia dah kong, korang charge dalam setengah jam aja, bateri dia pun dah boleh tahan dalam 1 hari lebih dah. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jadi untuk performance harian kan, nak buka apps ke cek email dan yang lain tu, performance dia memang sangat laju dan tak rasa lag langsung untuk sepanjang 2 minggu ni. Dan untuk gaming experience dia pula, gaming dia pun sangat okey juga. Sebab gaming experience dia memang sangat sedap, boleh main dekat high graphic dan tak ada heating issue. So kalau korang nak gunakan dia untuk naik rank game ke yang lain tu, chipset ni dia memang boleh handle semua game dengan sangat laju. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna 200MP untuk telefoto, 50MP untuk main camera, 50MP untuk ultra wide dan 50MP untuk kamera depan. Jadi untuk kamera Honor ni, kali ni Honor dah tambah lebih baik dari segi AI imaging. Tapi kali ni Honor dah tambah lagi satu features yang agak baik, iaitu Magic Color. So let's say korang tak suka gambar yang color macam ni, korang boleh cari tone gambar yang korang prefer, then ambil gambar. Lepas tu gambar tu akan jadi tone yang korang prefer itu. So memang best lah kalau korang nak pilih tone yang korang prefer itu. So untuk kualiti gambar dia, kualiti dia memang no complaint. Sebab AI imaging kali ini memang sangat baik dan gambar dia pun nampak terang walaupun kita dah zoom. Tapi apa yang saya impressnya ialah kualiti ultra night telephoto dia. Sebab masa kita zoom dekat tempat yang low light tu, kualiti dia pun nampak details, terang dan kurang noise. So kalau korang nak pergi chill masa malam tu ataupun pergi night walk tu, kualiti gambar dia memang nampak sangat details dan memang puas hati guna.
Untuk kualiti video dia boleh support sehingga 4K 60fps dan stabilization dia pun sangat baik dan tak nampak shaky sangat. So kalau korang nak gunakan dia untuk rakam vlog ke yang lain tu, kualiti dia memang sangat sedap dan rasa puas hati. So overall, berbaloi ke phone ni? Bagi saya, yes, phone ni memang sangat berbaloi sebab tak kira dah dari segi kamera ke, performance harian, bateri dan eye protection tu, semua features tu memang dah rasa sangat lengkap dan tip top. Jadi kalau korang nak cari phone yang ada kamera telefoto yang boleh zoom masa malam, phone ni adalah one of the best yang saya pernah guna. Sebab biasanya untuk phone flagship kan, memang jarang kita akan dapat phone yang ada kamera telefoto yang sesuai untuk kegunaan masa malam. So kalau korang tengah nak cari phone flagship yang ada kamera yang power, lepas tu nak ada performance yang tip top, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan untuk harga dia, korang boleh refer dekat description sana sebab saya record video ni sebelum phone ni dia launch. Dan kalau korang start pre-order daripada 27 hari bulan 11 sehingga 4 Disember, korang pun akan dapat free install 360 Ace Pro yang berharga lebih daripada RM1,000. So kalau korang yang berminat tu, korang kena cepat-cepatlah add to cart sebelum offer dia habis. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.